taman memetik bunga. Bunga melati harum baunya. Assalamualaikum, salam semoga. Selamat sejahtera buat semua. Saya, Nur Afifah Maisarah binti Azhar, akan membawa anda menyelami sebuah karya penuh inspirasi, iaitu novel Arkitek Pelukis Jalanan karya Temi Abdullah. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang pemuda yang bernama Temi, seorang pelajar seni bina yang bukan sahaja berjuang dalam pelajaran, tetapi juga berjuang untuk mengenali dirinya sendiri. Temi bukan pelajar biasa, dia berbakat, dia kreatif, tetapi hidupnya tidak mudah. Di sebalik lukisan yang indah, tersimpan tekanan yang berat. Di sebalik senyuman, tersimpan keraguan dan ketakutan. Hadirin sekalian, apakah yang akan kita lakukan apabila usaha kita tidak dihargai? Berasa tidak cukup baik, seolah-olah dunia menolak kita. Temi juga melalui semua itu. Beliau menghadapi kegagalan, beliau merasai kejatuhan, malah pernah hilang arah tujuan. Namun, apa yang membuatkan Temi berbeza adalah dia tidak berhenti. Dia terus melukis, dia terus berusaha, walaupun kadangkala tanpa sesiapa di sisi. Salah satu perkara paling menyentuh dalam novel ini ialah apabila Temi melukis di jalanan, bukan untuk populariti, bukan untuk pujian, tetapi sebagai satu cara untuk meneruskan kehidupan dan memberi makna kepada semua. Dalam novel ini, kita belajar bahawa kegagalan bukan pengakhiran dan kritikan bukan lagi alasan untuk kita berhenti. Sebaliknya, semua itu adalah proses untuk menjadikan kita lebih kuat. Dalam novel ini, terdapat beberapa tema penting. Pertama, perjuangan hidup. Hidup bukan tentang siapa paling hebat, tetapi siapa yang tidak mudah mengalah. Kedua, mencari identiti diri. Kadangkala kita hilang arah, tetapi itu bukanlah penamat. Itu adalah permulaan untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya. Ketiga, kebergantungan kepada Tuhan. Dalam setiap jatuh bangun Temi, dia kembali kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan. Gaya penulisan Temi Abdullah sangatlah unik. Ringkas tetapi mendalam, santai tetapi menusuk jiwa. Ditambah pula dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik yang bukan sekadar hiasan, malah membantu kita untuk merasai emosi yang dialami oleh watak. Kesimpulannya, Arkitek Pelukis Jalanan bukan sekadar sebuah novel, tetapi satu perjalanan jiwa yang mengajar kita untuk bangkit, untuk terus berusaha, dan yang paling penting adalah tidak pernah berhenti bermimpi. Akhir kata, saya sangat mengesyorkan buku ini kepada semua kerana mungkin dalam kisah Temi kita akan menemui kisah diri kita sendiri. Sekian, terima kasih.